Pada 21 dan 27 Mei 2025 telah diadakan Karnival Gema Citra Insani Peringkat Daerah Yan. SK Padang Lumat diwakili oleh 2 orang peserta bagi kategori tilawah Al-Quran dan seorang peserta bagi kategori Khat. Tahniah diucapkan kepada peserta kerana telah berjaya ke peringkat daerah. Mari kita saksikan bingkisan video ini. Saya, Unaisa binti Muhammad Azim, wartawan cilik melaporkan untuk Sepalu TV.